Hi everyone, happy Friday. Yesterday was so cold, tomorrow is someone else cold. What's that? We scratch and we win. We do it once a month at work. What's this? Maybe Mr. Beer fest. A girl was leaning right. Though You know what? My tripod patah. The one yang I usually use for masak-masak. Dia patah. And then one more thing, my camera screen ni pecah. Kau kenapa ah pecah-pecah? So I have recyclable items to be recycled. Ada kat dalam kereta. Tray of eggs, egg tray, plastic bottle, kotak gitu. Lepas tu nak benda yang gepuk. Oh, meja bersepah. Kalau senyum kan okey je. Kalau tak senyum macam kau kena tumbuk ke? Ha? Hi everyone, so I am already in my car. Baru lepas dari recycle barang-barang tadi. While I am here, kan I bersihkan kat dalam IKEA semua. Lepas tu I went in nak beli curry puff nak bawa balik. You know how my face, kalau siapa yang know me, my face is quite garang kan. Usually I would tegur diorang lah, sebab I know that orang takkan tegur pun. Lepas tu nak juga cerita hari ni, there's one ada dia siapalah, hi miss, macam tu yang tak dengar. Lepas tu dia cakap, miss nak tak, ataupun ada satu dia try dekat kita, kamu mahu slimkan saya? Ha? Macam tu. Tapi tak adalah, it doesn't offend me. Tak ada pun, dia macam baik-baik je. Tadi saya beli roti sausage RM2 untuk saya alas perut sebab saya tak makan lagi daripada pagi. Sekarang pukul 3.30. Lepas tu saya beli curry puff 2. Thank you abang bagi tisu, appreciate it. Sekarang harga curry puff berapa ringgit RM7.80 satu bag. Curry puff IKEA sedap ramai. Makan sikit sebelum kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu kan, kita tak makan sos kan, so kita makan roti kosong. Dahulu ku mengenalmu paling. Hari ni kita nak basuh kereta. Pesan daripada Nana punya ayah Nana. Ayah Nana tolong kita basuh kereta hari ni. Nana baru keluarkan kereta, I think Oktober lepas tu. Nana. Apa perasaan Nana dapat basuh kereta sendiri? Dapat basuh? Dapat basuh? Basuh. Mana memang tiap minggu basuh lah. Ya ke? Kenapa Nana tak ajak Su? Nanti kau tidur. It's a camera. Yeah. Handsome? Yeah. Mana? Sini? Sini? Sini. Ada. Hi, good morning everyone. Hari ni I want to go to the clinics. Klinik kesihatan. I think I want to cabut gigi. I don't know the term is patahkan gigi atau cabut gigi. I think cabut gigi kot. Yes.
And we'll see how it goes. This is my first time going to klinik kesihatan punya tempat gigi. My place and klinik kesihatan ni dekat je. Tak sampai 5 minit pun. Itulah. I don't know why I don't go. Takut kot kena marah nanti dengan doktor. Macam kenapa awak ni gigi awak ni macam begini tau. Kenapa awak tak pergi klinik cepat-cepat? Sekian, terima kasih. I didn't patahkan my gigi today. Doktor tampal je. Okay, verdict. The one that I want to patahkan kena tampal sahaja sebab doktor kata it's not severe. Tapi I can patahkan next time. Doktor kata the gigi, ya Allah, aku punya mulut ada tampal plaster. Lepas tu, this gigi, dia tumbuh sengit. Dia gigi last hujung, lepas tu dia tumbuh sengit. That's why, kalau nak patahkan, they need to run minor surgery lah untuk gigi ni dipatahkan. There were bigger issue berkenaan dengan gigi ni yang I think tak ada problem pun sebenarnya, tapi sebenarnya dia adalah problem to my mouth. Which is the last part of my teeth yang bahagian atas. Dua ni, my tooth lah. Satu tooth ni kena patahkan sebab dah rosak. I don't know what is the term, tapi kena patahkan. Sekian, terima kasih. That was my verdict for today session dekat klinik kesihatan Sungai Buloh. And one more thing, kenapa doktor tak boleh patahkan my gigi is because dia kata blood pressure awak ni tak cantik ni. Kalau nak patahkan gigi macam susah sikit. So macam gitulah. I think I need to lower down my blood pressure. Ni semua sana. Astaghfirullah. Tolong Haikal. Please. Okay, jom ikut saya pergi buat name tag. Sorry. I just did my name tag dekat kedai buku. Boleh buat name tag di sana. Name tag yang hitam putih tu, yang biasa, yang magnet, RM70. Tapi sebab ada member sebab member dapat RM15. Bismillah. Takutnya berdiri. I just realised that doktor tu tampal my tooth guna plaster macam chewing gum. Sana. What a joke! My life is a joke. Okay. Really? When I open my mouth, you can see the plaster. Nampak tak? Astaghfirullahalazim, Michael Kadrini. Okay, that's all. Thank you. Bye. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak pergi vaksin kucing. My appointment is at 11. Sekarang pukul 10.05. I plan to go out at 10:30. So kita tengok macam mana nanti.
Tak boleh. Kita dah siap vaksin. Ada Abdul, ada Combi. Combi. Ada Moki. Moki. Oh, Moki. Mana kau dah? Moki. Kita punya vaksin harga hari ni RM105. Hi, hello. Kita jumpa lagi. Today kita ada dekat klinik lagi untuk medical check up. My friend said that this medical check up should take up to tak lama lah. It's not going to be long. Lepas tu kita akan pergi ambil name tag yang dah siap. I told you guys that I did my name tag dekat kedai buku. Semalam dah siap. Hari ni pergi ambil lah sebab alang-alang nak pergi medical check up kan. Pray for me. Masalah gigi, masalah kesihatan, macam-macam masalah negara, politik. My favourite band launched their new mixtape this week. Best. Happy. Best lah. Sebab this band kan, dia bukan band, dia orang. Best sebab lagu-lagu dia is similar to how I menjalankan hidup-hidup di dalam dunia ini. Ya Allah, Quran tak nak baca lagu nak dengar pula. Astaghfirullah. Sekian, terima kasih. Tadi saya cakap saya nak pergi medical check up kan. I thought that it would take about 1 hour. Tapi korang tahu tak? Astaghfirullah. This is the appointment that I need to untuk buat medical check up yang I thought would take about 1 hour. Ya Allah. Ya Allah. Kira tak boleh lah nak bising-bising. Go with the flow. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau korang orang Singapura kan, korang tahu Jajan Viral kan. Tadi sempat pergi Jajan Viral beli ni, I call this tam-tam, snackku, RM13.90 1 kg. Kalau 500 gram RM8. Kalau 1 kg RM13.90. So kita belilah 1 kg. Tadi dekat Jajan Viral tu ada keripik sukun 400 gram RM19.20. Maybe I should tanam pokok sukun sekarang. Jom ambil name tag. I feel so tired today, ya Allah. This is my position. Kalau I look at the front, ice cream toffee hazelnut latte normal 50% less sugar RM5.50. Bismillah. Oh ada ni lah, ada apa nama, grass jelly. Better than before. Before this, beli yang tak cakap pun nak less sugar. Beli yang normal kan. Manis gila, manis. Tapi yang ni minta less sugar kan, 50% less sugar. Dia manis juga tapi just nice. Lepas tu ada rasa pahit-pahit kopi. So, sedap. Korang minum sikit, tunggu ais dia cair. Mesti sedap. Yang hari tu beli tak minta less sugar tu manis gila. Tak boleh lah, tak habis pun. Bismillah.